Alright. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ilal musyahidin wal mustami'in al-kiram, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang mulia ini kita dapat bersama dengan majlis ilmu kita. Maka kita berharap majlis yang kita ada ini Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran pahala kepada kita dan juga termasuk kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu menuntut ilmunya. Alhamdulillah, munasabah kita sekarang ni kita dah hadap kepada bulan Sakupak dengan bulan haji dan bulan Hanin juga. Bagi kita ni patutnya kita tu mai dengar bagaimana Nabi kita kecek setahun sekali bersakupak dengan masalah haji dan kurban. Jadi kita tak ada pergi buat haji ni, kita mari dengar hak sakupak dengan bab udhiyah, dia panggil bab kurban ni, bagaimana hak Allah Taala tu mai wayak di dalam Al-Quran dia dan dihurai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita pada malam ni saya ambil buah kitab, nama dia kitab Al-Mu'inul Mubin. Dalam juz yang kedua, dia mai kecek sakupak dengan udhiyah. Kita mai nak dengar isi perkataan dia, kemudian kita syarah lah apa kata payah nak faham tu. Kalau mudah faham tu kita bagi derah-derah lah. Alhamdulillah, kata pengarang kitab kita ni udhiyah ialah korban dari binatang-binatang ternak yang disemula untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala dari hari yang ke-10 bulan Zulhijjah hingga ke akhir hari-hari tasyrik. Ini ayat ya kecek betul bahasa tulisannya. Kita dapat erti kata masalah udhiyah ni mana gerbai je lah. Gerbai binatang. Ada juga gerbai bersakupak dengan harta benda. Gerbai bersakupak dengan rang. Tapi udhiyah ni dikandaki dalam bab kurban ni ialah kita kurban daripada binatang jinak. Ternak binatang jinak lah. Tu kita semula untuk apa tu? Untuk nak mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat kita ni ibadat kurban. Dan dia ada masa lah ya yaksin ni. Masa dia ni ialah hari 10 lah. Hari 10 hari 9 tu wukuf daripada Arafah. Kemudian hari 10 tu mula masuk waktu kurban. Bulan Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik. Berarti 10, 11, 12, 13. Jadi dia panggil 4 hari lah. Hari 10 pada hari tasyrik, 11, 12, 13. Masa tu dia panggil hari tasyrik. Kalau masa dulu kok biasanya panah lah. Kadang udara masa kitab ulama kita tulis dulu, hari tasyrik ni hari panah. Hari boleh manusia tu jemur daging. Orang Arab boleh jemur daging itu tak punah lah. Hari tasyrik tu. Kalau masa ulama kita tulis kitab dulu. Tapi lah ni itu berlainan lah. Sebuah segi udara sana itu. Selepas pada tu yang merayak pula galakkan berkorban. Dia suruh kita tu jadi berasa nak buat lah. Galakkan berkorban ni. Kita tu galak. Berasa nak korban. Tu maknanya. Dari Aisyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan kita ni wari hadis dululah. Dia tanya isteri Nabi sendirilah. Aisyah lah yang royak katanya Nabi berkata, "Ma amila ibnu Adama yauman nahri amalan ahabba ila Allah min hiraqati damin wa annahu ta'ti yaumal qiyamah
biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatayyibu biha nafsa. Maksudlah mana dia ayat sini? Yang mana kita dengar daripada hadis yang jadi kita saat itu. Katanya hadis ini riwayat oleh Ibnu Majah dan juga Imam Tirmizi. Telah bersabda Nabi SAW. Nabi kata sendirilah. Sebeda ni masa lurah kita kata Nabi kata lah. Nabi cakap. Tidak mengamalkan anak Adam di hari raya sewaktu amalan yang lebih disukai Allah dari menumpuhkan dia panggil sewaktu darah. Tuhan sangat-sangat suka gembira bagi hamba dia tu menumpuh darah. Ialah dia katanya pada hari raya Adha kan itu. Sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat dengan tanduknya. Menatih kita gerbang tu kalau ada tanduk juga, dia orang menyaksi pada hari kiamat esok ni. Kata ni tanduk bagi orang ni gerbang dia. Dia katanya dan kukunya. Kuku pun sesuatu juga. Mari menyaksi kata dia ni adalah gerbang bagi orang ni. Dan sesungguhnya darah itu jatuh dari Allah Azza wa Jalla di suatu tempat sebelum ia jatuh ke atas bumi. Ayat sini kata darah titik daripada semula menatai tu tak ada siapa di bumi tu, mana salahnya Tuhan terima dah. Tadi ayat tu cepatnya di segi Tuhan terima amalan hamba-hamba dia yang menumpah darah korban pada hari raya Adha kan itu. Buat kecek cara mudahnya mana tak ada siapa bumi lagi Tuhan terima dah. Masalah gitu. Dia kata, maka elokkanlah oleh kamu dengannya hemah. Mu berasa ada hemah lah. Apabila mu ada harta tu, dia berasa kata mu ada hemah nak gerbang. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Ulama hadis mai riwayat sini jelaslah kata benda ini datang daripada Nabi sendiri. Dari Zaid bin Arqam seorang sahabat pula. Sini isteri Nabi sendiri, sahabiah. Seorang sahabat lagi Zaid bin Arqam, qalu ya Rasulullah ma hadhil adhahi qala sunnatu abikum Ibrahim qalu ma lana minha qala bi kulli sya'ratin hasanah qalu fasufu qala likulli sufin likulli sya'ratin min suf min as-suf hasanah. Dia kata sini lagi katanya mereka telah berkata. Jadi sahabat Nabi itu tanya Nabi lah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu dia, apakah udhiyah ini? Apakah udhiyah ini? Gerbang ni gapo kata cuba royak asas sejarah kat mana, kelebihan kat mana? Sahabat Nabi tanya Nabi. Nabi jawab katanya, dia katanya sebeda beliau peraturan bapa kamu Ibrahim. Itu sunnah pak kita Ibrahim lah. Dia gelar pak kamu Nabi Ibrahim. Atau nenek tu kira pak jugalah. Dia katanya. Apakah dia katanya untuk kita daripadanya. Jadi satunya gerbang adalah tu sunnah Nabi kita Ibrahim. Lepas tu pula sahabat tanya lagi. Apakah hak boleh pada kita pula? Tanya lagi lah. Itu hak sahabat. Beliau, sebeda beliau, Nabi kata lagi. Dengan tiap-tiap selai bulu, satu kebajikan. Jadi bulu benatai tak ada kira sama ada kambing, biring, lembu, kubah apa. Setiap bulu sana itu. Mana selai bulu tu satu kebajikan. Terbalik dia panggil bulu ni bulu hak tebal lah. Tu suh tu. Maaf, dia bulu sya'rah ni bulu hak ada nampak hak tebal tu dia kata. Qalu bertanya mereka itu sahabat lagi. Tanya lagi fasuf. Tu bulu tebal hak kita nampak tu. Tubuh kita wear bulu tu ada lagi bulu helus-helus pula.
Bagaimana Rasulullah? Beliau bersabda, katanya dengan tiap-tiap selai daripada bulu halus itu satu kebajikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Anak ayat kata sini, tak ada pihak habis, tak ada pihak boleh bilai, tak habis bilai. Bulu beri seekor ke, kami seekor ke, tak ada pihak kuasa nak bilai bulu dia tu. Anak ayat kata banyak benar lah. Apabila bulu hak nampak nyata tu pun satu kebajikan, ada lagi bulu halus-halus lekat di kulit, di isi daging, satu kebajikan pula. Anak ayat tu banyak benar lah. Kelebihan sakut pak dengan gerban ni. Dari Abi Hurairah sebedanya Nabi SAW. Kata Abu Hurairah pun mai wayak juga. Balik lama kita orang hadis ni tu nak tekan supaya orang ada puasa tu gerban lah. Katanya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yakribanna musallana. Tu. Barang siapa yang telah mendapati kelapangan, pihak-pihak ada kemudahan lah, mana tak ada susah pun dia tu, mudahan duit pada hutang pada mana gitulah. Tak ada kata susah kalau yang gerban ni masa susah bagi dia, bagi keluarga dia pun tak. Dia ada keluar kelawasan, kelapangan itu. Falam yudhi, tetapi tidak ia berkorban. Tak segerban juga. Kerana kita lalu salahnya. Fala yakribanna musallana. Maka janganlah sekali-kali berhampirnya kepada sembahyang kami. Nabi sepatutnya kata betul gitulah. Betul ui pengesyurannya. Kalau orang tu ada hutang puasa dah, ada hutang tak berkorban lagi ke. Molek-molek sama semaya dengan kami ni. Nabi semaya di musalla dia biasalah karena sepi. Dia punya raya ni penuh, tak perlu. Tadi dia, kau tak tumbuk semaya di padai. Nabi kata kalau dia ada hutang dah luar tosi gerbai lagi kan, molek-molek sama lagi semaya dengan kami. Nabi ugu usik lah salahnya Nabi. Orang yang ada hutang tu kena ada amalan gerbai sana itu. Mengalirkan darah. Lepas tu dia nak sedekah daging banyak mana tu kira pahala masing-masing lah. Sedekah banyak, pahala banyak. Sedekah sikit, pahala sikit. Pahala gerbai tu boleh semata dah. Pahala mengikut sunnah tu. Tu dia. Pahala sedekah suku pula. Mengikut hak kita sedekah tu. Tu. Dan dari Ibnu Abbas sebenarnya Nabi SAW. Ni kata sahabat berapa ni? Pokok mai ayat kita ni. Kata lagi nya ma'unfiqatil wirku fi syai'in. Dia panggil katanya afdalu min nahiratin fi yamil 'id. Tidaklah dia panggil ada dibelanjakan wang pada sesuatu yang lebih baik dari sewaktu semulahan pada hari raya. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Jadi mengikut riwayat daripada Ibn Abbas ni, dia katanya hari tu kalau kita guna duit banyak mana sekalipun, khairat, dia tak lebih afdal. Kerana afdal pada hari tu, menumpah darah. Mana? Beli kamai piring apa tu, gerbai. Kita kata kalau piring 2-3 ribu ya. Ni yang pergi guna hari raya tu sedekah hingga sampai 5 ribu, 10 ribu. Dia belanja dia pada hari itu. Maka katanya lebih hak gerbai lagi lah walaupun sikit. Kerana hari itu hari menumpah darah. Suruh-suruh. Semula Natal lah. Itu maknanya. Itu adalah beberapa hadis yang kita dapat dengar daripada tuan kita Awi, kata sahabat-sahabat takut dengan hak gerbai. Kemudian dia Awi pula kata ulama pula. Kata penyusuan lain, tuan kita hadis dah. Hadis-hadis ini menunjukkan tersyaratnya berkorban. Hadis ini menunjukkan kata satu syariat perundang Islam kita lah. Sebab tu main Islam ni, mana ada gerbai sana itu. Tidak ada khilaf. Tak ada khilaf ulama pergi kata tak ada gerbai ke, tak ada afdal ke, tak ada. Boleh kata sebulat suara lah daripada ulama Islam ni kata hadis ni menunjuk katanya gerbai ni adalah satu ibadat sunnah Nabi kita dan dia ayat juga daripada sunnah semenjak Nabi Ibrahim lagi. Itulah amal yang paling disukai Allah di hari raya. Balik ulama syarah pun berkurang lah dengan hadis Nabi tadi. Dan korban itu akan datang di hari kiamat dengan berupa tadi mana dia hak dia telah
sembelih tu. Mai rupa tu lah. Darahnya, kukunya di suatu tempat yang dari kesudian Allah sebelum gugur ke bumi. Ini ayat isi hadis ni lah. Maknanya tahap tu salahnya terima amal yang terbaik itu darah tak ada titik sampai bumi dia terima dah. Dan itulah sunnah aturan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagai firman Allah Ta'ala, bagaimana tahap ayat Al-Quran katanya, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, dan kami telah menebusnya dengan sembelihan yang maha besar. Dan bahawa untuk orang-orang yang berkorban itu satu kebajikan dengan tiap-tiap selai bulunya. Kerana itu dia katanya maka makruh dah atas orang yang mempunyai kelapangan meninggalnya. Orang ada harta tu ya, kalau tak buat juga ia tak tanggung makruh lah. Tapi tak ada haram dah. Ada harta tapi tak sewa juga. Kalau dia gerbai pun tak ada kurang apa dia tu. Kata nafkah anak-anak keluarga dia ke dia sendiri ke. Terus dia gerbai juga. Makruh. Kalau ulama hukum kata makruh kata. Ada haram dah lah. Dia katanya. Tu. Ini adalah dia katanya karena tidak adanya ia panggil penerimaan untuk amal soleh di hari ini. Yang lebih baik dari berkorban. Tak ada dah lebih baik hari ini, hari korban lah. Dia ada harta dah tu. Harta yang kena guna semata dah. Kemudian dia pergi guna pada hari ini adalah ia panggil hari yang terbaik sekali lah. Tu maknanya. Maka di sinilah dia main royak sakut pot dengan hikmah gerbai pada awal yang dia sebut pada ayat sana itu ialah tentang masalah dia katanya menyeru perbuatan Sayyidina Ibrahim Al-Jalil. Ini sebagai ayat kata ingat sejarah yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam lah. Dia katanya kerana Allah Ta'ala ni ujian besar. Manakala ia diperintah Allah di dalam tidurnya supaya menulis anaknya Ismail ataupun Ishak, lalu dilaksanakannya kemudian ditebus Allah dengan suatu penyembelihan yang besar. Ayat kata ayat sini tu ayat Al-Quran kata hak sejarah mari lah Nabi Ibrahim lah. Kerana Nabi Ibrahim itu digelarkan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala dia. Tinggilah gelar dia Khalilullah. Tapi jadi mana kata setelah mana dia tu ada isteri dia, dia pun doa supaya dapat anak ke apa itu gini. Bawa Tuhan tu boleh beri anak ke dia kok. Jadi seolahnya orang tak biasa boleh anak dah, umur banyak dah, tua dah. Jadi saya sangat pada anak dia. Dia kata Nabi Ismail tadi. Seolahnya kalau kita kecil mudah-mudah kok mula dua tu ya, kasih dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bawa boleh anak sana itu jadi belah, seolahnya belah lah sikit. Kasih Tuhan katik, kasih ke anak dia katik. Maka di situlah Tuhan sana itu nak uji terhadap Nabi Ibrahim ini bagaimana. Mai uji berat dia kata sini. Kemudian Tuhan cerita katanya, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Nabi Ibrahim dia doa kepada Tuhan lah, wahai Tuhanku, berilah bagiku ni daripada anak yang soleh. Itu dia. Umur banyak dah tak ada boleh nak apa tu gini, doa pada Tuhan. Akhirnya Tuhan bagilah dia tu anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka beri berita gembira akan memboleh anak yang sifat lemah lembut. Akhirnya dapat sengertilah doa dia tu Tuhan terima, maka Allah Taala pun bagi anak pada dia lah Nabi Ismail alaihissalam. Tu ayat katanya itulah dia tu. Yang mana kata Abul Anbiya digelar bapa Nabi. Isteri dia mana Sarah awalnya. Nikah Sarah tu lama duduk tak boleh anak ke apa tu ni. Akhirnya Sarah duduk mikir nak anak ke apa. Sarah pun kira menikah dengan Hajar. Berkira nikah dengan Hajar saat itu. Maka dapat anak dengan Hajar lah Ismail. Pada tu pula dapat pula anak dengan Sarah pula Ishak. Jadi gitu. Boleh. Mula tak ada boleh. Bonok anak sangat tu. Jauhlah mana kata kira suami dia supaya nikah lain. Nikah dengan Siti Hajar kan itu. Bonok boleh anak tu jadi hati tu rasa berat sikit tak boleh terima. Minta oleh Nabi Ibrahim tu kita jauh sikit.
Tu dia. Hati tak tenang sangat tu, orang nak boleh hendak ni takut tak boleh lagi. Lalah buat pergi tak Mekah tu. Tu dia. Akhirnya Siti Sarah pun boleh hendak juga. Ialah Ishaq. Ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Abang bagi besar Abang Nabi dah besar boleh tolong kerja dah lah. Tak kalau dia duk bina Kaabah tu Nabi Ismail boleh itu dah lah, boleh halau batu. Boleh duk akik halau batu daripada abi dia tu duk bina Kaabah kat itu. Tu dia. Dia pun selalu sangat-sangat kasih sangatlah bagi anak besar dah boleh duk tolong kerja bapak ni. Lalu itulah Tuhan perintah dia kat itu katanya anni azbahu. Aku ni kena semulihmu. Fanzur maza tara. Tu dia. Maka dulu kok, dia panggil Nabi-Nabi dulu kok, yang Allah Ta'ala perintah dia dalam mimpi. Mimpi lah. Lalu tu Nabi Ibrahim pun ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu fanzur maza tara. Jadi dia ni Tuhan mari beritahu dalam mimpi kata aku nak semulihmu. Kalau mana? Tu dia. Ni satu tu buat besar benar ni. Tu semulihmu. Habis hatilah kita kiranya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail pun sebut kata Tuhan tu perintah kok. Ada apa lah? Ya abati wahai bapaku, if'al buatlah apa yang diperintah. Satajiduni lagi akan dapat tiku ni insyaallah minas sabirin. Aku ni insyaallah nak sabar. Dia guna dengan insyaallah Ta'ala. Lagu moga nak semulih. Tu. InsyaAllah lah ya tu ia akan jadi orang yang sabar. Tu perintah situ. Di situlah panggil sejarah dua haji Mekah buku ni tu kata setan ada tipu tu. Pernah mau Nabi Ibrahim tu dengan siapa oleh nak tu. Nabi Ibrahim pakai kaum batu situ. Ada mau negara haji tu pakai kaum dia dah tu. Pergi ke bini dia batu juga. Siti Hajar. Kan suami mu kita lalu. Siapa agama nak semula hendak tu. Maka Siti Hajar pun pakai kaum dengan batu pergi. Dua tempat situ, hak besar, hak tengah. Pergi pada Nabi Ismail sendiri pula. Dia kata bapak ni mu teruk benar ni. Mana kata nak semula mu ni. Nabi Ismail pun pakai kaum batu. Tinggal jamrah tu lah. Tahu tu duduk pakai kaum tu pada asalnya berlakulah tu lah. Cuma lah ni tu tak ada apa lah dia buat. Mengikut hak tertib Nabi buat tu lah. Ayat asas sejarah. Tiga jemrah duduk lota batu tu asalnya lota setan lah. Tu mana-mana ada tipu di antara ibu bapa anak sana itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tak kala dia apa serah jadi serahlah mana Nabi Ibrahim pun tak ada apalah. Terimalah hak saya perintah Nabi Ismail pun terimalah. Tu dia. Wa tallahu lil jabin pubuh. Pubuh. Muka dahi semai tu lah. Tu dia. Ubah tu, Nabi Ibrahim tu tekan muka tu, tak boleh tengok muka anak ni. Tu dia, tak nampak muka lagi tu, nak soleh tu, tekan muka tu, buat nak hiris tu. Buat nak hiris tu lah. Dia katanya, buat ubah nak hiris tu, baik bisa nak hiris kok. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya inna kazalika najzil muhsinin. Ibrahim. Benar dah mu ni. Hak mung mimpi aku perintah suruh semoleh tu mu benar dah. Tu ya, panggil Ibrahim. Tak apalah. Kami nak ganti. Nak ganti hak lain. Pakai buti sekat tu, suruh semoleh nak ganti hak lain. Tu maknanya. Ni nak ayat kata hak berlaku dalam ayat Quran tu. Ada setengah ulama katanya semoleh tak masuk. Semoleh tu tak masuk ada juga kata gitu. Tapi hak ada setengah ulama kata tak ada semoleh lagi. Nak semoleh tu lah baru Tuhan panggil. Tak pula khilaf halus itu. Setengah kata hiri-hiri tak masuk ada juga kata gitu. Belalah tu tu. Tu maknanya. Saya kata nak ganti tak apalah nak ganti orang buat baik tu inna kazalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami sepatulah kami nak balas terhadap orang yang buat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ni hak berlaku di antara dua tiga beranak ni lah. Ini adalah satu bala yang jelas-jelas nyata.
Satu cubaan, satu bala, satu cubaan yang berat sekali lah, yang nyata-nyata. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebuhkannya dengan semulahan yang besar. Pakai tak apalah. Kena ganti Tuhan nak ganti semulahan yang besar. Jadi Tuhan hatanya lahirlah seekor biri yang gemuk. Seekor biri gemuk, semulahan. Bakat semulahan bakat akal lah mana gitu. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan tinggallah sejarah ni orang-orang belakang lagi pun pakak turutlah sunnah Nabi Ibrahim kan itu sehingga sampai kita dah hari ini. Salamun ala Ibrahim. Selamatlah di atas Nabi Ibrahim. Mana hati dia rasa kau senang hati kak, so sebelah nak walau bagaimana pun terima. Lalu tu dia pun tak kalau tak hati kak, jadi hati kak selamat benar lah. Ada rasa tu kau cerita sikit tu. Kazalika najzil muhsinin. Seperti juga saya kata kami nak balas tak ada orang buat baik. Bukan kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail saja tak lah, semua orang buat baik tu kami nak balas. Lebih lagi kok innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya daripada hamba kami yang beriman. Makna hamba-hamba Allah Taala yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila buat baik Tuhan akan balas baik. Itu dia. Walaupun berlaku di atas Nabi Ibrahim, supaya tu jugalah Tuhan katanya kami nak balas di antara orang buat baik daripada hamba dia yang mukmin. Mana kalau orang gerbai kat mana kata Tuhan akan balas jelas lah, sanggup ni. Kita gerbai habis banyak ni Tuhan akan balas. Sama ada kita khabar tak khabar tu, ikutlah tu. Walau kita gerbai habis 5,000 kan 1,000 ikutlah. 3,000 ke, maka Allah Ta'ala tu akan balas mata lah. Sebagaimana balas yang berlaku di atas Nabi Ibrahim AS. Itulah yang katanya hak sakut dengan sunnah Nabi Ibrahim yang mana Allah Ta'ala tu ganti dengan biri yang gemuk. Yang panggil bizibhin azim. Yang panggil biri yang panggil kibah ikut lah. Mana kita. Setelah mana ulama kita sebut beberapa hadis mari dan juga sebut ayat-ayat Quran supaya kita saat itu sedar. Dengan sebab itulah orang Islam kita ni tak gerbai tak ada bukti buku ni dah ni. Setiap tahun pakak dengar mengaji hak gerbai, pakak beramal. Ayat katanya alhamdulillah ada pun orang tak ada mengaji saudara kita berpuluh tah dulu kok. Berpuluh syamai dulu kok ibu bapa dia tu Islam kita juga. Tapi tak ada dia duk mengajar apa tahun sekali pun tak ada period mengajar, tak ada period amal, maka akhirnya habis. Tu. Ini yang kita paling takut sekali. Dengan sebab itulah di tempat kita ni alhamdulillah kalau nak puasa, apakah mari mengajar puasa. Kalau haji, baca haji, gerbai, gerbai. Dengan sebab itulah boleh kita menyaksi dan kita boleh amal dan boleh berkongsi pahala di antara orang gerbai dan kita pakak boleh makan daging gerbai. Maka di sini pula ulama kita main nak kecek tentang masalah hukum pula lah. Tahu dah kata sunnah Nabi pun suruh buat, pahala begitu banyaknya. Kamu dia hukum lah mana dari segi ilmu fiqh ni pula. Ulama kita ni ramah, macam-macam lah hukum. Kata sebahagian setengah mereka, ada juga setengah ulama sana itu, dalam ramah-ramah tu, wajib atas orang yang senang. Dia katanya orang senang wajib. Kerana hadis Abu Hurairah yang telah lalu, barang siapa dia katanya yang telah beroleh ke lapangan, yang mana di dalamnya terdapat larang dari menghampiri pada tempat sembahyang apabila tidak berkorban, menunjukkan bahawa tidak berkorban itu adalah meninggalkan satu perkara yang wajib, seakan-akan tidak ada faedahnya. Berbukti dengan meninggalkan yang wajib ini. Setengah lama tu ya kuat sikit. Ya tu orang hak ada kemudahan tu lah, orang senang dah tu, ada duit sewa juga tu. Tu tak ada wajib tu. Sebab yang dipaham kata, Nabi kata pia ada kemudahan lepas tu, molek-molek tu gerbai kan, usah mari lah. Semayang aku ni, tu makna dia. Ada Allah tu lah dia faham pada tu. Setengah lama tu dia katanya,
Gerban adalah wajib bagi orang yang seni, orang yang ada kuasa. Itu tak apalah hukum tu. Dan setengah mereka mengatakan, ada sebahagian ulama tu pula mengatakan korban ini hanyalah sunat. Sunat ain pada hak kita. Dia kata, korban jadi sunat. Waktu sunat enggak, sunat bagi diri seseorang itu kena ada amalan korban. Adapun dia katanya, adapun hak sakut pada Rasulullah lah. Adapun dia katanya, haknya sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Tapi tahdid Nabi itu bertahan suruh kok, mana dia tu kena wajib korban lah. Sebab tu Nabi sendiri tu korban tiap-tiap tahun lah, mana gitu. Daripada Ibn Abbas sebenarnya, hak Ibn Abbas ni seorang sahabat Nabi juga lah. Nabi doa dia Allah mahfizku fi din wa alimhu ta'wil tu. Nabi faham agama, Nabi faham secara syarah-syarah Quran tu. Ibn Abbas tapi dia orang adik lah. Sahabat siwarus sahabat, sahabat orang adik. Rung tua, Abu Bakar, Umar, kok noh. Tu ya. Ada apa yang ni lapis orang adik. Sebenarnya Nabi SAW, mengikut Ibn Abbas kata ni, yang kata Nabi pernah kata juga, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga Al-Hakim, yatasalasun hunna alayya faraidu walakum tatawu'un. Ni balik ulama hukum kata korban sunat ni. Dia katanya salasun hunna alayya faraidu. 3 perkara Nabi kata di atasku ni jadi adalah fardu. Saya fardu atasku. Walakum tatawu'un, dan bagi kamu adalah dikira sunat. Mana suka rela lah. Gapo? Satu yata an-nahru. Nabi kata gerbai. Yang kedua wal witru mayawiti. Yang tiga wa rakaat duha, 2 rakaat belum subuh tu. Maaf, lepas subuh lah, duha tu masuk waktu duha lah. Sampai subuh benar tak mai duha. Ayat kata hak sunat belum subuh tu, semua dah tu. Jadi ayat tu hak Nabi kata hak fardu kok dia 3 ni. Gerbai pun fardu atas Nabi. Lumaya witir pun fardu atas Nabi. 2 rakaat duha pun fardu juga atas Nabi. Tapi bagi kamu tatawu. Jadi amal sunat lah. Tu dia. Ni gerbai kita. Gerbai witir pun betul lah. Paling puas, paling tersewa banyak. 1 rakaat pun masuk dah witir. 2 rakaat duha betul tak? Kita kena mandi belakang pagi. Aku mandi. Baik semaya ke? Semaya 2 rakaat. Semaya sunat duha. Mudah sangat lah. Dah nak mandi dah pagi tu. Setiap manusia pun mandi tu. Ambil semaya, masa malah ambil semua, ambil wajib berapa dah. Masa muka, masa 2 tangan sapu kepala, masa kaki kan. Mari sunat duha 2 rakaat. Tu dia. Ini jadi mana kata, kelebihan tinggi lah. Tengah orang nak amal, dia kata dia rezeki murah dan sebagainya. Ikutlah tu tu. Itu suruh pada Allah Ta'ala lah. Tapi, kita boleh usaha dah ni saya tu. Tu mana. Dan setengah mereka, dia katanya, berkata, ada juga lama lagi dia katanya, korban itu sunat kifayah. Meskipun banyak ahli rumah. Memadalah apabila telah keluar oleh seseorang dari ahli rumah ini. Jadi pendapat yang 3 ni, tadi, lajak mengabaikan dakwah ni kata wajib korban. Pendapat yang keluar ni kata sunat, tak apalah. Sepertinya kalau kita gerbai kok, kalau kena wajib kok, kalau banyak. Kalau banyak benar lah orang kita. Kalau sunat pun, pahala juga adik pada tu sikit. Yang 3 ni atau gerbai ni sunat kifayah. Jadi sunat hak, sunat, kalau kita tahu fardu kifayah ni, buat sebahagian tu mada dah. Sunat kifayah ni mana? Bagi ahli rumah. Memadalah apabila diperbuat oleh seorang ahli rumah. Jadi mana dalam sebuah rumah tu buat seorang pun tak apa dah. Ditutup seorang pun tak apa dah, dia kata. Jadi, panggil sunat kifayah. Kalau buat semua tu, molek benar. Tapi, sebolehnya wiada lah. Di dalam ahli rumah sana itu, wiada. Salahnya, rumah kita sebuah banyak orang kat tahun ni, anak kita berubah, anak kita, adik kita, sebuah rumah tu, gila-gila molek lah. Jadi, ada semua, boleh makan daging kerbau. Padahal kalau tak awak sendiri boleh makan juga. Tapi hal ni lebih cekak lagi lah. Yang kata sini. Ni yang kata sini, maka jika tidak, jadilah ia sunat ni. Mana kita hak buat macam ni pun tak apa dah, dia panggil sunat
kifayah. Dari Abi Rafi'. Ini seorang sahabat pula, nama dia Abi Rafi', dia kata kerana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Nabi kita ni, kana iza dhaha, apabila Nabi itu kurban, ishtara kabshaini saminaini. Nabi pun belilah dua kibah yang dua-dua ekor tu gemuk. Ayat sini kata hak nombor satu lah, kita cari benda gemuk. Benatai tu akrana ini amlahai ini. Bagi ada tanduk. Tanduk tu namanya jadi benatai tu adalah jangok lah. Yang panggilnya. Tu maknanya. Fa iza shalla, maka apabila Nabi semaya wa khataban nas. Ni ya semaya di padai di halaman luar. Bila Nabi sudah semaya, Nabi baca khutbah. Khutbah raya tu lah. Abu sudah khutbah tu utiya bi ahadihima. Lalu seorang sahabat tu orang ekor. Dua ekor. Wa huwa qa'imun fi musallahu. Sedangkan Nabi berdiri pada tempat semaya dia ada. Semula situ selalu lah bukan semaya padai kan. Semaya padai halaman luar ke apa tu, lepas tu mulai tak payah ramah tu selalu lah. Fazabahahu bi nafsihi. Nabi semula dengan tangis sendiri bil Madinah, di Madinah. Ayat tu kalau dia panas mulai sendirilah, kata pandang kan, okey boleh lah mana kita. Summa yaqul, kemudian Nabi berkata, mulai hasikot, Allahumma hadza min ummati jami'an. Wahai Allah, ini adalah daripada umatku semua. Man syahida laka bitauhid wa syahida li bil bala. Umatku hak menyaksi bagi engkau dengan tauhid. Umatku hak mengucap dua kalimah syahadat. Itu masuk kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni, kita ni termasuk dah. Orang hak menyaksi dengan tauhid. Nabi katanya, Nabi kerbai tu kursi dah, hui pahala dah. Wa syahida li bil bala, dan dia menyaksi kata pun siapa ada hukum. Siapa ada hukum lah, mana Nabi kita siapa ada hukum. Kalau kita ni, aku kata Nabi siapa ada hukum pada kita. Jadi semua hak kita boleh emas atau mana tu kita buatlah pada kuasa kita hari itu. Jadi Nabi Kerbai ni bini seekor. Ayat bini seekor tu banyak hati bulu ya kalau kira kau tak ambil nak pilih juga. Kalau Nabi niat dia panggil hala tu dia masuk lebih umat dia semua tu, seekor tu. Dia diri tak sebut. Tu dia. Buat dia. Summa yu'ta bil akhari. Kemudian sahabat orang seekor lain pula. Fazabahu bi nafsihi, maka Nabi pun semula dengan tangan dia jugalah dua ekor tu. Wa yaqulu, pas Nabi katalah, kalau Nabi semula Nabi katanya haza tu dia an Muhammad wa ali Muhammad. Ini adalah hak seekor ni daripada Muhammad dan keluarga Muhammad. Nabi dan keluarga dia. Pada Bani Hashim, Bani Muttalib ikutlah. Mana hak seekor ni untuk dia dan keluarga dia. Fayut imahuma jami'an al-masakin. Boleh makan dua-dua ekor, pakai makan belakang lah. Orang miskin tak miskin pun makan belakang lah. Wa ya'kulu huwa wa ahluhu minhuma. Nabi kita sendiri pun makan, ahli dia pun makan lah. Tak ada kira lah dia katanya. Itu dia. Ini ayat katanya, jelasnya hak berlaku di atas perbuatan Nabi sana itu. Balik ulama kira lah mana sini. Dia panggil kata sini itu. Kursi di segi pahala. Tu kursi di segi pahala. Di segi gaya tu suku pula. Ni ayat di segi pahala ni. Tu maknanya. Kata ulamanya, dia kata hadis ini menunjukkan harusnya orang berkorban dia kata dari dirinya sendiri dan pengikutnya. Tu dia. Pengikut-pengikut juga ahlinya. Dan mereka adalah mirta'inya tentang pahala. Ini yang panggil kursi pahala. Kursi gaya tu Nabi akan royak pula. Ini hak kursi pahala ni mana kita nak gerbai segaya bagi diriku dan ahli rumahku, keluarga. Itu yang panggil boleh kursi dan sebuah kursi pahala. Tapi kalau kursi dan sebuah gaya tu, suku-suku lah. Dalam kami sekor kan, untuk kursi pahala boleh. Ada pohon segi gaya ni, nak lembu, ubah, nak utuh, lah. Itu maknanya. Ini Noyak kata hak sakut dengan gerbai ni mana jelas daripada kata sahabat
dan juga dapat awal daripada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perbuatan Nabi dan sahabat beramal, dan juga ulama pun mari royak nasihat pada kita. Di sinilah ayat katanya untuk hak kita beramal tu tak apa dah lah, paling kurangnya kita usaha supaya sebuah rumah tu ada lah. Terbaik hak ulama ni katanya kursi nak sebuah kala je kali. Kalau tak kuasa nak kursi nak sebuah gaya, kalau kuasa hak gaya kau lebih molek lagi lah. Lepas kita turut tengok pula lah mana yang ayat pula saku pak dengan hak kursi gaya, hak kursi lah mana tu kita turut tengok. Seterusnya insya-Allah taala kita akan dengar yang ayat saku pak dengan bab korban ni. Jadi cukup sekarang ni pada orang ni apa yang kita dapat dengar ni, kita harap bahawa Allah Taala tu tertanam dalam hati kita, dan supaya kita tu rasa nak korban apabila kita tu ada kemudahan. Insya-Allah taala deh. Cukup sekarang ni pada orang ni. Salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.